Akak ya? Kak Nifa. Okey, Kak Nifa nak tanya. Boleh tak Kak cerita testimoni Kak pakai Alora Socks? Alora Socks, okey. Alora Socks ni pakai lama jugalah. Sejak kaki sakit. Tapi tak tahu lagi kaki tu sakit dia sebab apa. Ingat tumit dia sakit. Tapi rupanya bila pergi check doktor tengok Google, dia ada satu penyakit dia panggilnya plantar fasciitis ni, maksudnya kita punya ligament di bawah tapak kaki tu dah haus. Haus tu maksudnya dia dah nipis lah. Jadi tulang kita dia menekan, sakit lah. Okay, yang tu akibat daripada doktor kata pertama berat badan. Tapi bukan pasal berat badan saja. Mungkin kita dah berdiri dalam hayat kita dalam tempoh jangka masa yang panjang. So kalau kata ikut pekerjaan cikgu ni memang berdiri lah kan. 30 tahun dah mengajar, berdiri. Lepas tu buat kerja rumah, berdiri. Lepas tu sukan pun berdiri, brisk walk pun berdiri. Jadi kita dah berdiri lama, jadi benda tu nipis. So bila pakai sok tu, malam tidur pakai, bangkit pagi memang boleh jalan elok. Jalan smooth ya. Maksudnya ada benda yang lapik. Tapi try tak pakai tidur, bangkit pagi tu kita rasa macam ada macam something duk gigit-gigit di bawah kaki tu. Jadi macam kita tak boleh nak jalan atas lantai tu, pijak lantai tu. So memanglah kena pakai jangka masa yang panjang lah. Benda tu maksudnya kena ambil masa panjang, tak boleh lah pakai. Konsisten lah. Yang penting konsisten lah pakai. Betul. Alhamdulillah ada improvement lah lepas pakai. Doktor kata dia tak ada ubat kecuali painkiller. Dan dia ada pemakanan macam collagen. Kena makan benda tu dalam jangka masa yang panjang juga. Baru benda tu nak tumbuh balik ke, nak jadi balik ke. Doktor katalah kalau kata operation pun tak digalakkan. Sebab tapak kaki tu kalau operation pun mungkin ada kesan sampingan lah. Macam tu lah doktor kata. So kena cuba Alora Socks boleh tak? Kena cuba Alora Socks ke apa ni semua tu kan. InsyaAllah ni lepas ni nak pakai Alora Pants pula kan. InsyaAllah tengok gabungan dua ni okey tak okey. InsyaAllah tadinya okey lah. Sebab dah nampak dah keberkesanan stokin tu. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak Nifa. Ya, sama-sama.